Hari ni hari ke? 5. Okay, mana kita nak pergi tak tahu lagi. Kita kasih pusing je lah. Okay, so siapa datang area Niseko can find this house, Niseko White. Niseko White dalam booking.com ada. Memang best, dia ada siap private onsen dalam. Memang best. Full facility, full toilet, memang selesa. So esok hari ke-6 is our last day here lah. Hari ni hari ke-5. Jera, bye-bye. Jangan nak pergi mana? Jalan, jangan nak pergi jalan mah. Jangan nak pergi jalan. Haa, tergolek dok lah tadi. Tergolek dok lah. Dah lah kita tu. Mount Yote. Hari ke-5. Mount Yote dah dipenuhi salji. Okay, ni depan kita nama dia Mount Niseko. Tu Niseko tu tempat orang main-main, bawah dia salji sikit lah. Tinggi, cantik tempat dia. Okay, Mount Niseko ni duduk dia sebelah dia Mount Yote. Belah sana tu. Belah sana Mount Yote. Mana nak hidup kan? Ni tanah rumput kan? Rumput ni masa Tabur tu hijau tu. Autumn. Rumput dia ada benih pakai tabur je apa tu. Okay, so sekarang kita berada di Hanazano Ski Resort. As for now, macam biasalah, snow baru ada sikit-sikit, so dia tak buka lagi lah Hanazano Ski Resort ni. Okay, saja kita turun nak tengok dia punya resort, ambil gambar. Dia baru ada snow dekat puncak. Kat bawah tak ada lagi. Kat bawah tak ada lagi. Lepas langkah 3 orang tu terasa lutut sakit. Lutut pusing. Syah, bunyi loceng kuat sangat lah Syah. Okay, sekali je lagi dah. Slow je, tak mau kuat-kuat. Slow je, dah tak nak kuat-kuat. Cantik lah tempat dia. Ski resort, tapi belum snow. Not yet snowy. Belum lagi. Sejuk sangat. Terang gila. Penuh spotlight dia bah. Symphony Gondola. Dia ni mana pelari lah. Ni mana ha? Senang kita nak ambil air, nak tarik air kan. Nampak air pancu, air tu. Belakang tu Mount Yote. Oh, tak nampak pun dia. Kalau ikan, dia buat swimming pool. Semua boleh. Air ni kan. Semua boleh. Cantik. Kita pasang itu yang besar. Air masuk kat dalam. Ikan terak tu kan, tak perlu keluar.
Dia duduk kat situ kan? Pelik kan? Buka pun benda cukup. Padahal dia nak turun boleh je. Lepas tu dia buat dalam sungai je tu kalau banjir. Okey lah kot. Tapi air pahit. Pahit, bukan pahit. Kalau pahit tu memang tak minum lah pahit. Jangan nak minum. Syah, what are you doing? Kenapa yang tu tak yang tutup? Dah rosak dah kat pipe dia. Ada ikan ke? Tak ada ikan? Jernih air dia lah. Jernih tapi tak ada ikan. Nampak dasar air dia. Itik banyak nampak tu itik. Dah bertindik-tindik itik atas tu. Itik duduk melepak. Mau nyote, terlindung kat pokok tu mau nyote. Pada tangan dia. Ayahku, tak apa, kejap je. Poket mak. Everyone, bye-bye. Mana Sean lagi? Sorang air Asha. Mana? Ya Allah, ya Tuhanku. Air seri lah. Syah. Air seri tak apa. Yang seorang ni lah. Apalah nak buang seorang ni. Macam mana? Ada ikan ke? Naik-naik macam tu lah. Cantiknya lah pemandangan ni. Astaghfirullah, batang kayu dah dia bawa. Ya Allah, ya Tuhanku. Dia boleh pakai air kayu. Pakai air daun dengan kayu. Always on a mission. Dia ada idea dia. Sini oi, diri kat situ. Okay, jom semua everyone, come kita ambil satu gambar kenangan. Syah sayang, come, jom ambil gambar. Ryutsu Garden. Spring water actually, spring water. So kat sini dia kata the cleanest spring water in Hokkaido. So kita boleh tengok lah macam mana spring water dia. How clean the spring water is. So it's a big park. Kita jalan lah tengok nanti macam mana. Let's go into the information center first. See what they have. It's pergi panggil Aki wandering. Aki jalan-jalan-jalan. Okay, kat sini dia ada jual fries. And then dia ada jual ni yang penting. Bottle water untuk ambil the spring water dia. Jom kita beli bottle water untuk ambil spring. Got ice cream. Okay, so dia ada kaki gori dia jual. Dan ada ice cream, fries. Come bayar dulu ambil kaki gori bah. French fries and butter. Thank you. Hey, let's go. Jom. Kaki gori ni ABC. ABC tapi dia berbual gas. Okay, kita nak naik the suspension bridge. Nak tengok pond kat bawah. And then kita nak cari dia punya spring water. Come here lah. Jangan rebut-rebut, nanti kena baju. Kotor. Sedap Okay, jambatan gantung. Jalan dah makan, makan dan jalan. Dia punya ni bergoyang jambatan gantung ni. Padahal dia buat dari besi kan. Jangan lompat. Oh, tengok ada pond dia kat bawah dah. Cantik tak pond dia?
Okay, ni sungai dia. Nanti kita akan jalan cari dia punya mata air. Dekat mana mata air sungai dia tu? That's the spring water is lah. Ni tu ada pond dia kat bawah. Mesti wife. Cantik kan tasik dia weh. Taman dia apa pond dia. Bawah pond dia. Macam mana bah? Sachi waterfall. Sekali jenis betul. Ada sini. This side, left side tu. Jenisnya air dia. Tapi tak ada fish lah dah. Nampak fish tak? Tak ada fish. Jom kita jalan. Anak ikan ni asyik menganga je. Tak berhenti menganga anak ikan ni. Jalan. Jom kita nak pergi tengok waterfall dia. Cantik waterfall dia. Belum. Bukan air ni. Depan lagi. Kita tengok waterfall tu. Wah, cantik tak? Tak. Tak lawa lah daun tu. Cari daun lain. Ada merah pipi dah. Asha? Cantik tak ni, bah? Tak juga. Cari yang lawa. Anak ikan cuma duk kena swap sambil jalan. Subhanallah, cantiknya. Lawanya. Tak larat mama nak menyuap lagi. Cantik kan? Lawa tak air terjun dia? Subhanallah, cantiknya. So this one dia punya waterfall. And then that one, dia mana dia punya spring water dia keluar. Kita tengok. Ni nampak ni. Dia punya spring water dia keluar. Itu dia buat lah. Yang atas tu nanti. Tapi lawanya lah cantik. Sangat-sangat cantik tempat dia. Ya tu. Dia air terjun dia behind air terjun. Cantik kan? Subhanallah. Kalau kat bawah sana okey ke kan? Tengok bah. Besar betul air dia. Saat atas mana ada sungai dah. So kalau tengok atas tu dah tak ada sungai tau. Atas tu basically tanah. So dia sungai dia keluar dari bawah tanah ada sungai basically. Tak pegang pula apa pasal. Pergi ambil spring water apa kata. Go. Boleh pergi ambil spring water jom. Subhanallah, cantiknya subhanallah. Subhanallah. Allahu Akbar. Jom kita ambil spring water jom. Let's go ambil spring water. Subhanallah. Mount Yote spring water. Cantiknya ya Allah, ya Tuhanku. Dia buatnya spring water dia memancut-mancut keluar spring water dia. Okay, so kita boleh ambil air. Spring water dia kita boleh ambil kat sini. Tada. Dia dah buat untuk kita ambil. Hati jangan basah. Careful. Hati. Kesilapan ambil spring water dia kat sini. Main pakai ambil. Salah tempat ambil. Dia ambil kat bawah dia. Ambil kat sini betul eh. Sama je tak tahu. Ambil lah kat sana. Kau ambil. Jangan bagi kena baju. Beza lah. Air yang tak sama lah. Air lain lah kan.
Kenapa dia letak duit shilling? That's the question. Apa kat belakang ni? Ha, ni penuh orang tabur duit shilling dalam tu. Ya bagus ni. Biasalah. Dia nak minta hajat. Kita solat hajat. Dia orang minta pakai duit shilling. Tak sama. Ya Allah, tak sama. Masing-masing punya cara. Oh, subhanallah. Namanya pembayaran. Apa? Berlari duduk tu. Kat restoran awak Berlari semua. Concert hall. Sekati. Concert hall. Autumn leaf is falling down. Hati-hati. Macam tu. Letak kaki sebelah. Turun bawah macam tadi. Kaki kanan terletak situ. Tak, kaki kanan. Mana siang? Kanan. Kanan. Pijak situ. Pijak dekat tu. Pijak dekat tak yang belah kanan. Kaki kanan. No, kaki kanan. Pijak situ. Ni pegang sini. Go. Ada go. Usah sendiri. Boleh? Tak boleh turun lah. Boleh turun je. Tak boleh turun. Hati-hati ke? Hati-hati. Go buat sendiri. Go, Asha boleh. Try go. Ya. Tak boleh. Terlalu zigzag. Go zigzag. Jalan zigzag yang tu. Takut rasa ini. Lalu zigzag go. Loli. Pegang atas dan lalu zigzag. Dia goyang tu. Careful, dia goyang. Betul orang kantoi takut. Allahu Akbar. Tak, saya tak jatuh. Dia nak pegang. Go. Dia goyang ayat asal. Pegang kuat-kuat. Go. Hati-hati. Nanti jatuh. Habis saya. Careful kan. Ni gelonsor dia pun boleh tahan juga. Curam dia. Tengok ni dia punya gelonsor. Macam tu dia punya gelonsor dia buat. Okay, behind that is Mount Yote. Terlindung di pokok-pokok. Tenang-tenangan. After berjalan, kita berehat-rehat. So nak solat dulu. 2, 3, go! Woo! Go. Air Gunung Mayotte. Lawa tu ni apa tak nak ambil gambar? Dengar ada awan lagi pergi. Mount Yote. Buat video. Berhenti di tepi jalan Mount Yote. Awas semua lah ciptaan Allah. Tepi jalan je ni sebenarnya. Itulah yang sekarang tu pergi sungguh. Cantik kan tak? Awannya lah ciptaan Allah, subhanallah. Sangat-sangat cantik. Tadi kita kat kaki bukit, dekat spring water dia. Oh dah cloud dah masuk dah.